Hai, selamat datang. Okey, pernah tak anda terfikir macam mana laman web yang kita lawat hari-hari ni sebenarnya buat duit? Hari ni kita nak selami model-model perniagaan yang jadi enjin utama ekonomi digital. Yelah, cuba fikirkan sekejap. Setiap kali anda scroll, anda shopping online atau anda cari sesuatu di internet, mesti pernah terlintas soalan ni kan? Macam mana semua ni boleh jadi bisnes? Jawapannya, ia bukanlah magic. Sebenarnya, di sebalik setiap klik, setiap carian, setiap perkongsian, ada satu strategi yang tersusun, satu plan induk yang direka khas untuk tukarkan trafik digital tu kepada duit yang sebenar. Dan di sinilah kita jumpa konsep terasnya, model perniagaan. Senang cerita, ia macam blueprint atau resepi sesebuah syarikat untuk terus bertahan dan yang paling penting, untuk buat untung. Inilah plan induknya. Okey, jom kita mulakan dengan model yang paling asas dan paling kita biasa nampak. Anggap je ia macam kedai runcit kat hujung jalan rumah anda tu. Tapi, ia wujud dalam dunia digital. iControl ini rasanya semua orang kenal kan? Tapi pernah tak kita fikir apa sebenarnya teknologi yang bekerja keras di belakang tabir untuk pastikan semuanya berjalan lancar? Inilah dia enjin di sebalik model etalase kedai atau storefront. Ia ada sistem untuk anda kumpul barang dalam troli, ia ada pangkalan data untuk semua produk, ia uruskan stok dan yang paling penting, ia proses bayaran anda dengan selamat. Semua ini digabungkan supaya peniaga boleh jual terus kepada kita. Sekarang, cuba bayangkan kita ambil kedai tunggal tadi dan kita letakkan dia dalam satu pusat beli belah digital yang gergasi. Tempat di mana anda boleh beli barang dari macam-macam kedai, tapi check out sekali je. Mudah kan? Okey, dari kedai biasa kita beralih ke sesuatu yang lebih menarik. Evolusi seterusnya menyaksikan satu anjakan besar, kuasa kini beralih ke tangan pengguna itu sendiri. Inilah dia model lelongan. Tiba-tiba, internet berubah jadi macam satu bazar gergas yang sentiasa hidup. Sesiapa saja, termasuklah anda dan saya, boleh jadi penjual dan juga pembeli. Prosesnya nampak mudah kan? Pertama, penjual senaraikan barang. Kedua, dia letak harga minimum dan tarikh tutup. Ketiga, pembeli mula membidak. Dan akhir sekali, platform tu akan ambil sedikit komisen. Walaupun nampak ringkas, model inilah yang mencipta keseluruhan ekonomi peer-to-peer atau rakan-kerakan dalam talian. Tapi katakanlah anda tak nak beli atau jual apa-apa. Anda cuma nak tengok-tengok, nak teroka apa yang ada dalam dunia internet yang makin besar ni. Macam mana caranya? Ini telah membawa kepada kemunculan model perniagaan yang seterusnya. Jawapannya ialah model portal. Anggap je ia macam pintu gerbang utama ke internet. Laman web macam ni, contohnya Yahoo di peringkat awal dulu, mereka tak jual barang pun. Sebaliknya, tugas mereka adalah untuk jadi panduan, macam peta, yang tunjukkan kita arah ke beribu-ribu laman web lain. Okey, seiring dengan kematangan e-dagang, konsep harga itu sendiri mula berubah. Ia tak lagi tetap atau statik. Sebaliknya, harga mula menjadi sesuatu yang pintar, dinamik dan juga interaktif. Dan cuba lihat betapa menariknya peralihan kuasa di sini. Dalam model namakan harga anda, kuasa tawar-menawar ada pada pelanggan. Kalau model perbandingan harga pun sama, kita sebagai pelanggan boleh cari yang termurah. Tapi yang paling unik ialah sensitif permintaan, di mana kuasa itu datang daripada satu kumpulan. Makin ramai beli, makin murah harga untuk semua orang. Akhirnya, ini membawa kita kepada dua cabang utama. Di satu sisi, kita ada model harga tetap yang klasik. Penjual letak harga, kita bayar. Di sisi lain pula, wujudnya model yang disokong iklan. Produk atau perkhidmatan diberi secara percuma, tapi syarikat buat duit dengan menjual ruang iklan. Inilah model yang membolehkan kita guna banyak benda di internet secara percuma hari ini. Jadi, kalau kita rangkumkan semua sekali, kita boleh nampak satu corak yang jelas. Perjalanan e-perniagaan ini sebenarnya adalah cerita tentang peralihan kawalan. Ia bermula dengan kuasa di tangan penjual melalui model etalasi kedai, kemudian beralih kepada pengguna dalam model lelongan, dan akhirnya kepada pelanggan melalui penetapan harga yang dinamik. Model-model inilah yang menjadi tulang belakang kepada web yang kita gunakan setiap hari, dari kedai digital yang ringkas hinggalah ke sistem harga yang pintar. Tapi ini membuatkan kita terfikirkan, kan? Dengan teknologi baru macam AI dan sebagainya yang makin pesat, apakah agaknya model perniagaan besar yang seterusnya yang akan membentuk internet pada masa hadapan? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.